Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dan rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam satu majlis ilmu pada hari ini, iaitu Daurah Hadis 40 Imam Nawawi. Semoga Allah menerima pertemuan kita pada hari ini sebagai satu majlis yang dipenuhi rahmat, keampunan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya merasakan hari ini sangat istimewa kerana penutup daurah pada hari ini, pada hari Jumaat yang mulia ini, kita berada dalam satu bulan yang amat dekat dengan kita, dengan ingatan dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu bulan Rabiul Awal. Kita berada dalam satu bulan di mana bulan kelahiran Nabi. Dan pada hari ini, pada hari yang Jumaat yang mulia ini, kita akan membacakan satu hadis, iaitu hadis yang terakhir daripada hadis 40 Imam Nawawi yang bertajuk keluasan keampunan Allah SWT. Baik, sebelum kita mendalami hadis yang akan kita bacakan pada hari ini, saya merasakan sebelum ini kita telah melakukan, telah mendengar, telah belajar daripada 41 hadis tentang banyak perkara. Kita sudah belajar tentang iman, kita telah mengetahui apa itu Islam, apa itu ihsan. Kita juga ada mempelajari tentang apa itu halal dan haram. Kita belajar juga tentang akhlak, tentang hubungan sesama manusia, dan pada akhirnya kita sampai kepada satu realiti yang mana kita sedar bahawa kita ini adalah manusia. Kita mungkin tahu apa yang betul, tetapi kita tetap melakukan kesalahan, kita tetap tersilap. Kita mungkin tahu apa yang haram, tetapi kadang-kadang kita kita terjatuh tanpa kita sedar. Dan kita mungkin tahu apa yang Allah suka, tapi kadang-kadang kita lalai untuk menunaikan apa yang Allah perintah. Dan persoalannya, apabila kita telah melakukan kesalahan, apabila kita telah melakukan dosa, adakah masih ada jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan jawapannya ada pada dalam hadis yang terakhir yang akan kita bacakan. Sama-sama kita belajar pada hari ini, insya-Allah. Dan sebelum saya menerangkan cara membacakan tentang hadis 42 ini, sukanya saya untuk menerangkan bahawa hadis yang kita akan baca pada hari ini adalah sebuah hadis kursi. Yang mana hadis kursi ini adalah hadis yang Rasulullah menyampaikan sesuatu yang disandarkan dan kepada Allah SWT. Secara ringkasnya, hadis kursi ini adalah lafaz daripada Rasulullah SAW, manakala maknanya itu adalah daripada Allah SWT. Baik, matan hadis bagi hadis 42 yang bertajuk keluasan keampunan Allah. Hadis ini daripada Ibnu Anas bin Malik, an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ya ibna Adam law balaghat zunubaka inana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak ya ibna Adam law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bihi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan beliau mengatakan ini adalah hadis hasan sahih. Dan hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmizi dalam bab doa
pada fasal pengampunan dosa walau sebesar mana sekalipun. Dan nombor hadis ini adalah 3534. Makna hadis ini, hadis yang saya bacakan tadi adalah daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selagi mana kamu meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampunimu segala dosa yang telah engkau lakukan, dan aku tidak pedulikannya lagi. Wahai anak Adam, sekiranya dosamu setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, nescaya aku mengampuni dosamu. Wahai anak Adam, jika kamu datang kepadaku dengan kesalahan sepadan isi dunia, isi bumi, kemudian kamu menemuiku di akhirat dalam keadaan kamu tidak menyekutukanku dengan yang lain, nescaya aku datang kepadamu dengan keampunan sepenuh bumi pula. Tuan-tuan dan perempuan, hadis ini merupakan hadis yang amat membuatkan rasa pengharapan, kerana ia menerangkan betapa luasnya keampunan Allah SWT agar orang-orang yang berdosa tidak berputus asa daripada keampunannya sekalipun dosanya terlalu banyak. Walaupun begitu, seseorang itu tidak sepatutnya tertipu dan menyalahgunakan hadis ini untuk tenggelam dalam maksiat. Ada kemungkinan dia akan dikuasai oleh maksiat dan dengan itu akan menjadi penghalang di antaranya dengan keampunan Allah SWT. Okay? Dan kita akan teliti satu persatu daripada maksud daripada hadis ini, yang mana Allah telah memulakan hadis ini dengan satu perkataan. Perkataan kita, saya nak kita lihat sama-sama, kita lihat perkataan pertama yang Allah gunakan dalam hadis ini, iaitu wahai anak Adam, ya ibnu Adam. Kenapa Allah tidak menggunakan wahai orang yang tidak berdosa? Ataupun kenapa Allah tidak mengatakan wahai orang yang sempurna, wahai orang yang beriman, tetapi Allah mengatakan wahai anak Adam? Kerana apa? Kerana setiap manusia ini memang mempunyai kelemahan. Setiap manusia akan tersilap, setiap manusia akan terlupa, dan manusia ni akan sifatnya sentiasa lalai dan akan melakukan dosa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui akan sifat manusia itu. Oleh sebab itu, Allah membuka ruang kepada kita kembali kepadanya. Jadi dia tidak tertumpu kepada orang yang tertentu sahaja. Dan ya Ibnu Adam bermaksud ke semua manusia. Tidak dikhususkan hanya kepada orang yang berdosa ataupun hanya kepada orang yang beriman. Dan Allah berfirman lagi, sambungannya dalam hadis ini tadi, innaka ma da'awtani wa rajautani, selama mana engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku. Jadi kita perhatikan dua perkataan ni. Innaka ma da'awtani, pertama, berdoalah kepada Allah. Dan yang ketiga adalah berharap kepada Allah. Kalau ma da'awtani, apa dimaksudkan dengan ma da'awtani? Maksudnya, selagi mana kamu memohon kepadaku keampunan terhadap dosamu dan sebagainya, beribadat kepadaku dengan melakukan kerja-kerja ketaatan, dan berdoalah, kerana doa merupakan intibati ibadah. Dan di sini Allah menyeru pada hamba-Nya supaya memohon pertolongannya sesuai dengan haknya. Dan perkataan yang kedua, rojautani. Perkataan rojautani itu bermaksud berharap. Jadi perkataan harap di sini bererti takut. Berharap pada asalnya bererti mengharapkan perkara yang baik dan dapat dicapai dalam jangka masa yang singkat. Dan kadang-kadang apabila seorang manusia melakukan manusia, kadang-kadang kita mula rasa, aku ni dah terlalu banyak dosa, aku ni dah terlalu jauh daripada Allah SWT. Kadang-kadang datang fikiran dalam fikiran kita, Allah ampunkan tak dosa aku ni kan? Adakah aku ni layak untuk bertaubat? Adakah aku ni layak untuk masuk syurga? Tetapi hadis ini, kadang-kadang kita terfikir macam tu, tetapi hadis ini mengajar kita supaya tidak berputus asa dengan rahmat Allah SWT. Kerana apa? Kerana syaitan bukan sahaja mahu kita melakukan dosa, tapi syaitan juga mahu selepas kita melakukan dosa, syaitan nak kita ni berputus asa dengan rahmat Allah.
Oleh sebab itu, jangan kita biarkan dosa kita menjauhkan kita daripada Allah SWT. Jangan biarkan syaitan dapat menghasut kita supaya kita ni berasa jauh dengan Allah. Sebabnya kita jadikan dosa sebagai asbab untuk kita kembali kepada Allah. Dan Allah dah dalam hadis ini Allah menyebut bahawa berdoalah kepadaku dan berharaplah kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Allah akan ampuni dosamu dan Allah akan mengampuni dan Allah tidak akan mempedulikannya lagi. Kemudian Allah SWT memberikan satu lagi gambaran yang besar, iaitu sambungan daripada hadis ini tadi. Lau balaghat zunubaka anana as-sama. Allah dalam kalimah ni, lau balaghat zunubaka anana as-sama. Sekiranya dosa-dosamu mencapai awan di langit. Di sini ada sedikit perkataan mubalaghah, kan? Dosa-dosanya mencapai awan di langit. Mubalaghah ni adalah hyperbola. Dalam hadis ni, bayangkan Allah tidak menyebut dosa yang sedikit, tetapi Allah menggambarkan dosa yang seolah-olah mencapai awan di langit. Tetapi Allah tetap berkata, summa fartani wa fartu laka. Walaupun dosa kita terlalu banyak, Allah tetap berkata, sekiranya engkau memohon keampunan daripadaku, aku akan mengampunimu. Ini menunjukkan betapa luasnya keampunan Allah SWT, di mana meskipun dosa kita, Allah telah mengatakan meskipun dosa kita ni diumpamakan awan di langit, itu banyak dosa kita, tetapi sekiranya kita memohon keampunan daripada Allah SWT, Allah akan tetap mengampunkan dosa kita. Akan tetapi kita perlu faham satu perkara. Hadis ini bukan bermaksud kita boleh sengaja melakukan dosa besar, sentiasa melakukan dosa dengan alasan Allah Maha Pengampun. Kan? Kita tak boleh menggunakan hadis ini sebagai kita tahu bahawa Allah akan mengampuni dosa kita, jadi kita gunakan dosa ini untuk kita mengatakan, aku buatlah dosa dulu, nanti aku dah tua-tua aku taubatlah, kan? Sekarang lah masa untuk aku enjoy, nanti dah tua aku pergi masjid. Tidak boleh, tuan-tuan. Ini bukan menunjukkan sikap seorang mukmin. Kita perlu takut kepada dosa, tetapi dalam masa yang sama kita perlu berharap dengan rahmat Allah SWT. Dan di sini ada satu perkataan yang sangat penting, yang mana Allah mengatakan bahawa sekiranya kita membuat dosa, kita perlu, apa yang perlu kita lakukan? Istighfartani. Engkau memohon keampunan kepadaku. Apa maksudnya? Memohon keampunan ni adalah dengan kita beristighfar. Okay? Contoh istighfar ni macam mana? Lazimlah kita lazimkan. Habis kita solat, kita akan baca Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, ya Allah, aku memohon keampunan daripadamu. Ataupun kita beristighfar, Astaghfirullah wa atubu ilaih, aku memohon keampunan daripada Allah dan aku bertaubat padanya. Tetapi kita perlu faham bahawa istighfar ni bukan sekadar satu perkataan yang keluar daripada lidah. Kan kadang-kadang lepas kita solat tu, kan, kita lepas Assalamualaikum, kita bagi salam, kemudian kita pun beristighfar, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Adakah kita sekadar melafazkan dengan mulut kita, dengan lidah kita, ataupun kita lafazkan tu dengan lahirnya daripada hati yang sedar, kan? Maknanya kita beristighfar tu dalam masa yang sama kita sedar, ya Allah, aku telah melakukan dosa, aku telah melakukan kesalahan dan aku perlukan keampunan Allah. Adakah dengan hati kesedaran ataupun kita sekadar melafazkan Astaghfirullah, Astaghfirullah? Okay? Jadi oleh itu jangan kita anggap bahawa istighfar ni satu amalan yang kecil. Rasulullah sendiri telah banyak beristighfar pada Allah SWT. Berapa kali Rasulullah beristighfar? Walaupun Rasulullah tu merupakan insan yang telah dijanjikan syurga buatnya, tapi Rasulullah tetap juga beristighfar. Dan dalam Sahih Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min 70 marah. Demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah
dan bertaubat kepadanya lebih daripada 70 kali sehari. Rasulullah yang telah dijanjikan syurga pun beristighfar dalam satu hari lebih 70 kali, apatah lagi kita ni manusia yang sering melakukan dosa. Dan istighfar yang dilakukan oleh Rasulullah ni bukan sekadar macam kita lah, astagfirullah, 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 tidak. Tetapi istighfar yang dibacakan oleh Rasulullah adalah Sayyidul Istighfar. Apakah itu Sayyidul Istighfar kan? Okay, Sayyidul Istighfar ini telah doa ini telah diriwayatkan dalam hadis Bukhari daripada Shaddad bin Aus bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Sayyidul Istighfar an taqulu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rasulullah berkata, kepada segala istighfar ialah seorang hamba berkata, Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau penciptaku dan aku adalah hamba-Mu. Aku akan melaksanakan janji dan ikrar kepadamu sekadar kemampuanku. Aku berlindung kepadamu daripada kejahatan yang pernah aku lakukan. Aku kembali kepadamu dengan segala kenikmatan yang Engkau limpahkan kepadaku. Dan aku menghadapmu dengan dosa-dosa yang aku lakukan. Maka ampunilah daku, kerana sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau semata-mata. Okay? Kita boleh lihat dalam Sayyidul Istighfar ini, doa ini sangat lengkap, kan? Doa ini sangat lengkap. Dan jika kita membaca dalam hadis ini, disebut kelebihan membacanya adalah pada waktu siang dan waktu malam dengan penuh keyakinan. Jadi kita boleh amalkan Sayyidul Istighfar ni pada waktu siang atau waktu malam. Kalau nak lebih ni pada waktu siang. Siang lepas subuh kita baca sekali, malam lepas atau petang lepas maghrib, lepas asar, atau malam lepas maghrib sekali lagi. Dan jika kita perhatikan doa ini sangat menarik. Kenapa kita kata menarik? Kerana doa ini lengkap. Kita mula dengan kita mengakui bahawa Allah ini merupakan Tuhan kita, Engkaulah Tuhanku. Kemudian aku adalah hamba-Mu. Dan kemudian kita mengakui segala nikmat-Mu. Dan seterusnya kita mengakui dosa-dosa kita. Perhatikan, kita tidak menyalahkan orang lain, kita tidak mencari alasan, tetapi kita mengakui kesalahan yang kita lakukan sendiri. Ya Allah, aku mengaku aku berdosa, maka ampunkan aku ya Allah. Kita mengaku dosa yang kita lakukan. Sebab itu istighfar yang sebenar bukan sekadar pergerakan lidah, tetapi ia melibatkan pengakuan, ia melibatkan kerendahan hati dan pengharapan kepada Allah SWT. Baik, kita sambung. Ada lagi Allah memberi gambaran dalam hadis ini. Dalam hadis ini Allah memberi satu lagi gambaran yang besar, yang mana innaka law ataitani bi qurabil ard khataya, sekiranya engkau datang kepadaku dengan dosa hampir memenuhi bumi. Yang tadi kalau dosa anak-anak sama seperti awan di langit, tetapi yang Allah memberi satu gambaran yang lain lagi, sekiranya engkau datang kepadaku dengan dosa hampir memenuhi bumi. Bayangkan sebanyak-banyak dosa tu, tetapi Allah tetap membuka pintu keampunan. Namun ada syarat yang penting. Dalam hadis ini disebut, sekiranya engkau datang kepadaku dengan dosa hampir memenuhi bumi, summa lakitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu pun, okey, maka aku akan mengampunimu. Okey, di sini kita dapat lihat betapa pentingnya tauhid, kita mengesakan Allah. Meskipun kita banyak melakukan dosa, tetapi selagi mana kita tidak mensyirikkan Allah, menduakan Allah, Allah akan mengampunkan dosa kita. Sebanyak mana pun kita berharap kepada keampunan Allah, jangan kita lupa bahawa asasnya ialah kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Okay, baik. Dan sekiranya kita, dan itulah intisari maksud hadis yang kita baca tadi, yang kita baca pada hari ini. Dan sekarang kita kembali kepada persoalan yang saya tinggal pada awal tadi. Sekiranya kita telah melakukan dosa, sekiranya kita telah melakukan kesilapan, kita telah lalai, jadi bagaimana, apa yang perlu kita lakukan? Dan Allah telah dalam hadis telah banyak disebutkan, kita sekiranya kita sudah berdosa, perkara pertama yang kita perlu lakukan adalah dengan kita bertaubat. Okay? Dan taubat ini bukan sekadar berkata astaghfirullah, bukan sekadar kita beristighfar, tetapi taubat mempunyai kesungguhan untuk kembali kepada Allah. Yang pertama, apa yang perlu kita buat daripada sekiranya kita ingin bertaubat? Yang pertama, kita berhenti daripada melakukan dosa tersebut. Kalau kita sedar sesuatu itu dosa, kita tinggalkan. Yang kedua adalah kita menyesal. Kita menyesal kerana telah melakukan sesuatu yang tidak diredai Allah. Dan yang ketiga, kita berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Kita berusaha untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Dan yang keempat, sekiranya melibatkan hak manusia, maka kita selesaikanlah hak sesama manusia tersebut. Kalau kita ambil hak orang, kita pulangkan. Kalau ada kita hutang, kita bayarlah. Kalau kita melakukan kesalahan terhadap seseorang, maka kita berusaha memperbaikinya. Jadi taubat bukan hanya dengan sekadar kita beristighfar, tetapi taubat ni adalah dengan kita menyesali dosa yang kita lakukan, kita meninggalkan dosa tersebut, kita berazam untuk tidak mengulanginya lagi, dan kita menyelesaikan hak manusia jika ada yang berkaitan. Kan, masa sekiranya kita telah melakukan perkara-perkara ini tadi, insya-Allah semoga Allah menerima taubat kita. Tetapi kita ni manusia, kita tetap, walaupun kita bertaubat, kadang-kadang kita terlupa. Jadi macam mana kalau kita terjatuh lagi? Macam mana kalau kita sudah bertaubat tetapi kita jatuh lagi membuat dosa yang sama? Kan? Kadang ada orang tanyakan, saya dah taubat tapi saya buat lagi dosa yang sama. Jawapannya apa? Jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Jika kita benar-benar telah bertaubat, kemudian kita tergelincir lagi, jadi kita perlu kembali bertaubat. Okay? Jangan kata aku dah gagal, jangan kata aku dah buat dosa lagi, aku tak guna aku taubat, nanti aku buat jahat lagi. Jangan sesekali. Kita kembali lagi, kita beristighfar lagi, kita berdoa kepada Allah, kita bertaubat lagi, dan kita cuba lagi. Sebab yang paling bahaya bukan orang yang jatuh, tetapi yang paling bahaya adalah orang yang jatuh dan memilih untuk tidak bangun, untuk tidak kembali, untuk tidak bertaubat kepada Allah SWT. Dan hadis ini juga mengajar kita jangan menjadikan rahmat Allah ini sebagai alasan. Kadang-kadang manusia ni dia rasa dia nak seronok, kan? Dia rasa dia nak buat apa yang dia suka, kan? Jadi kita jangan salah faham terhadap hadis ini. Meskipun Allah mengatakan bahawa bila kita dah nak bertaubat, kita beristighfar kepada Allah, kita memohon doa kepada Allah, Allah akan kabulkan. Tapi jangan kita menjadikan hadis ini sebagai alasan untuk kita sengaja berulang-ulang kali melakukan dosa. Kita tak boleh berkata Allah Maha Pengampun, jadi tak apalah kalau aku ulang balik dosa yang sama. Jangan. Seorang Muslim perlu berada di antara khauf dan raja. Apa itu khauf? Khauf adalah takut kepada Allah. Dan apa itu raja? Raja ini adalah berharap kepada rahmat Allah. Dan dalam diri manusia tidak boleh dengan salah satu sahaja. Kan, dalam diri manusia kita tak boleh salah satu je. Ada khauf tapi tak ada raja, ada raja tapi tak ada khauf. Tak boleh. Kerana dengan berharap akan membawa kepada tertipu, dengan takut akan mengakibatkan putus asa. Okay? Jadi kalau ikutkan mazhab Imam Malik, kan, manusia yang sihat takut tu kena lebih berbanding mengharap. Tetapi bagi manusia yang sakit, perasaan mengharap tu kena lebih daripada perasaan takut. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kita kena seimbang.
Imam Syafi'i kata dalam diri manusia tu kena ada khauf dan kena ada rojak, seimbang kedua-dua perasaan ni. Kerana kalau kita takut, kita mungkin putus asa. Kalau kita berharap tetapi tidak takut, kita mungkin mengambil ringan dosa. Jadi kita takut pada dosa, tapi dalam masa yang sama kita tetap berharap kepada keampunan Allah. Jadi kesimpulannya, apa yang kita dapat daripada hadis yang terakhir ni, secara ringkasnya di hujung hadis majlis kita hari ini, saya nak kita boleh dapat 4 perkara. Yang pertama, jangan berputus asa daripada rahmat Allah SWT. Sebesar mana pun dosa kita, jangan tutup pintu untuk kembali pada Allah. Yang kedua, banyak istighfar. Jadikan istighfar sebagai amalan harian. Kan bukan hanya kita buat dosa je kita istighfar, tidak. Tapi bila kita jadikan dia amalan. Setiap pagi kita bangun, lepas solat, kita baca sekejap istighfar, sayyidul istighfar. Dan yang ketiga, bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Taubat bukan hanya pada lidah, tetapi melibatkan hati dan perbuatan. Dan yang keempat adalah peliharalah tauhid kita. Kan? Hadis ini sendiri menutup dengan penegasan bahawa kita bertemu Allah dalam keadaan yang tidak mensyirikkannya. Apa yang berlaku dalam hidup kita, elakkan sejauh-jauhnya. Janganlah sampai kita mensyirikkan Allah. Sebelum saya habiskan perkongsian pada hari ini, saya nak kita sama-sama berfikir sekejap. Mungkin dalam hidup kita ni ada dosa yang kita lakukan, hanya kita dan Allah sahaja yang tahu, dan Allah tutup aib itu. Mungkin ada kesalahan yang kita pernah lakukan dan sampai hari ini kita rasa bersalah. Dan mungkin ada ibadah yang kita tinggalkan, mungkin ada janji yang kita mungkiri, mungkin ada hati seseorang yang pernah kita sakiti. Dan mungkin kita pernah berkata jauh dalam hati, aku rasa aku dah jauh menyimpan daripada Allah. Kalau itu yang kita rasa, saya nak kita sama-sama kembali memahami, menyinati hadis ke-42 ini. Allah berkata, wahai anak Adam, bukan wahai manusia yang sempurna, tetapi wahai manusia, wahai anak Adam. Maka Allah ini menunjukkan bahawa Allah mengetahui kita manusia, Allah mengetahui kita ni lemah, Allah mengetahui kita tersilap, dan tetapi Allah masih membuka pintu taubat. Kita kembali pada Allah kerana kita tidak sempurna. Dan satu ayat yang saya harap kita semua ingat selepas kita selesai daurah ini, jangan jadikan dosa sebagai alasan untuk kita menjauhkan diri daripada Allah. Jadikan dosa sebagai sebab untuk kita kembali kepada Allah. Dan kalau kita rasa, sekiranya kita rasa terlalu banyak dosa, ingat bahawa rahmat dan keampunan Allah jauh lebih luas daripada dosa kita tersebut. Baik, dengan itu sampailah saya rasa kita kepada penghujung daurah hadis 40 Imam Nawawi. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang setia, semua yang sentiasa menunggu-nunggu mengikuti sesi daurah hadis 40 ini pada setiap hari Jumaat. Terima kasih kerana meluangkan masa, terima kasih kerana terus hadir, terima kasih kerana terus mendengar, dan terima kasih kerana bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita memahami dan menghayati hadis Rasulullah SAW. Mungkin sepanjang kita melalui hadis-hadis ini, ada perkara yang kita dah pun tahu sebenarnya, ada perkara yang kita baru belajar, dan ada perkara yang mungkin kita dah lama dengar tapi kita dah lupa, kan? Dan baru kali ini kita benar-benar fikirkan. Dan saya juga percaya ilmu hadis ini bukan semata-mata untuk kita tahu, tetapi ilmu hadis ni adalah untuk kita semua amalkan. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, amalkan bersama-sama. Apa yang kita belajar, kita cuba bawa dalam kehidupan. Apa yang kita tahu, kita cuba praktikkan dalam kehidupan kita. Dan apa yang belum kita mampu untuk lakukan, kita cuba ubah untuk lakukan sedikit demi sedikit, sehingga menjadi amalan, sehingga menjadi rutin diri kita. Semoga semua ilmu yang kita pelajari dalam daurah ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi sebab Allah SWT mendekatkan kita kepadanya dan menjadi pemberat kepada timbangan amal kita di akhirat nanti. Saya juga memohon kemaafan sekiranya sepanjang penyampaian pada hari ini ada kekurangan daripada pihak saya. Mungkin ada tersilap kata, mungkin ada kekurangan dalam penyampaian, dan mungkin ada perkara yang saya terlepas pandang. Yang baik semuanya daripada Allah SWT, dan segala kekurangan itu
datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan akhir sekali saya doakan semoga kita semua terus istiqomah dalam mencari ilmu dan mencintai sunnah Rasulullah SAW. Dan insya-Allah sekiranya ada rezeki dan kesempatan, mungkin kita akan berjumpa lagi dalam sambungan daurah yang lain. Buat masa ini kita tutup dahulu perjalanan kita dengan 40 hadis Imam Nawawi. Tetapi mudah-mudahan perjalanan kita bersama Nabi Muhammad SAW tidak terhenti di sini. Semoga Allah mengampunkan dosa kita, semoga Allah menerima taubat kita, semoga Allah menerima segala amal ibadat kita. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk terus berubah menjadi hamba yang lebih baik. Dan semoga kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di dalam syurga Allah SWT. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang setia bersama daurah hadis 45 Nawawi. Semoga Allah membalas segala masa, segala perhatian dan usaha yang telah diberikan dengan sebaik-baik ganjaran. Jazakallahu khaira wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.